Okey geng, selamat petang. Semoga yang menonton video ni dipenuhi kesan, diberi kesihatan yang baik. Okey geng, sekarang ni saya berada dekat ladang sawit. Tengok ni geng, kawasan dia macam mana. Banjir geng. Banjir. Sebenarnya geng, saya nak pergi tahan pukat, tapi disebabkan kawasan kita ni, laluan yang kita nak pergi sana tu air geng, dalam. Kita nak kena melintas parit tu agak daripada sini ke sana lebih kurang 1 kilometer kan. Kalau kita nak jalan kaki kan, agak jauh juga kan. InsyaAllah kita akan cuba cari jalan lain. Kalau ada, kalau tak, kita akan ubah ke plan B kan. Korang mesti nak tahu kan, plan B tu plan apa, kita buat apa. Ok geng, korang kena stay tune video ni geng. Ok, mantap. Ni kita buat plan B lah, disebabkan laluan kita nak pergi Phuket tadi banjir. Ni plan B kita geng. Kita kutip pucuk paku geng. Kebetulan laluan kita nak pergi spot tadi ada pucuk paku. Kita kutip dulu geng pucuk paku kat area sini. Kita boleh buat ulam kalau kita tak boleh tahan pukat. Nanti kita akan cuba cari laluan lain pula untuk kita tahan pukat geng. Sebab ni musim banjir geng. Ok, kita kutip pucuk paku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kutip agak tak panjang je, panjang ni je. Ada yang kutip panjang. Nanti kita proses lah, yang mana yang boleh makan kita ambil yang lembut-lembut lagi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pun ada air ni, banjir je. Hati-hati ya geng kalau kutip pucuk paku ni. Pastikan pakai kasut panjang lah. Kita tak tahu ada apa kat dalam hutan-hutan ni. Kasut panjang ni macam kasut boat saya pakai ni. Okey. Ikan tak dapat, pucuk paku dapat je. InsyaAllah kita akan cuba lagi. Cari laluan lain pula, tapi agak jauh sikit lah. Ada laluan tapi jauh. Laluan kita nak pergi spot tu jauh. Sampai-sampai banjir. Semalam hujan lebat kan, habis kita cuba juga nak datang. Kita cuba juga datang nak cari ikan walaupun banjir kan. Cuba aku, kalau nak beli kat pasar pun boleh tahan good kan harga dia. Saya rasa lebih kurang RM5 tak lari kan kalau satu genggam ni. Kalau cakap satu cekap ni tu lebih kurang RM5 mesti rasa tak lari. Ok je, okey. Kiranya kan kalau kita tak dapat tahan Phuket lagi, ada juga kan rezeki kita. Pucuk paku, masak tumis sedap, buat ulam sedap, masak tumis belada kan. Mantap lah. Buat kerabu pun boleh kan. Macam-macam menu boleh, ikut atas kreatif korang yang ni nak masak ni. Saya ambil yang muda-muda kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kutip je. Macam ni muda-muda cantik kan. Ni apa balik kita pilih pula. Sekejap lah. Sulaiman. Cantik-cantik kan nak pucuk dia. Kan cantik-cantik pucuk dia ni. Fresh-fresh kan. Muda-muda kan, sedap ni tumis kan.
Kena pula kawasan ni berlembab-lembab kan. Subuh lah dia. Tapi ada kesenangan kutip ni. Dah lebih kurang seminggu ni. Kita kira orang kedua. Alhamdulillah rezeki kita. Bukan senang kan sekarang ni saya nak cari pucuk paku. Tak semua tempat dah ada lah. Dulu berebut-rebut kan kalau cari pucuk paku ni. Pantang cakap pergi mancing ke pergi mukai, kita akan cari pucuk paku dulu kan. Kira kita kalau balik pun tak ada tangan kosong lah. Banyak kan. Alhamdulillah kan. Sana pun banyak dia. Ada banjir tu. Kadang kita kutip ni kan bukan habis pun. Kita lagi lalu straight kita kutip. Lepas tu kita cuba patah balik. Misal ada lagi yang tertinggal. Yang tertinggal tu kita bagi orang belakang lah. Yang datang kendian tu nak cari pucuk paku, kita bagi semua merasa. Saya tak adalah kejam sangat kan, nak ambil habis. Bagi yang datang kendian tu merasa juga lah. Kita sekadar dapat masak satu kali cukup lah. Kita nak rasa pucuk paku ni kan bila balik kampung. Saya duduk dekat Shah Alam, saya tak merasa lagi makan pucuk paku ni. Tak jumpa spot pun kan nak cari. Sebelum ni ada juga kita cari dekat area Padang Jawa. Tapi bila sana ramai yang cari kan, sebab diorang buat jual kat pasar. Nepal, Bangla semua dah pandai buat duit. India cari pucuk paku jual. Ada lagi bila kita sustain lagi. Ada ni abang. Lembut ni. Memang kita tinggal tu kita bagi orang belakang lah. Ada lagi kita tinggal ni. Nampak yang lembut-lembut ni sedap lah. Bila lembut-lembut ni kan, kita boleh ambil banyak. Batang-batang ni yang lembut pun kita boleh makan. Kita boleh makan kan. Kalau macam ni saya kurang sikit ambil. Boleh nak ambil macam ni, tapi kena ambil lebih kurang 2-3 dahan je. Yang lain dah orang cakap dah nak diet. Tak nak diet, dah nak tak apa lembut orang cakap. Kita boleh cari lembut-lembut lah. Macam ni. Macam ni semua kita dah ambil. Alhamdulillah dia. Banyak je dia. Tengok kan ni. Alhamdulillah dia. Sambil kita jalan-jalan lebih kurang 7 minit kita pusing-pusing cari. Ni ada lagi sikit je. Kita berdua ni. Takut lah rezeki kita hari ni. Kutip paku. Ya kan, saya kutip panjang sikit. Ni pendek sikit. Kutip lah ikut cara sendiri kan. Nanti kita akan pilih lah sini. Jangan tak? Kenapa saya ambil yang lembut-lembut macam ni kan? Nampak ni. Kira saya ambil yang separuh panjang ni, kita boleh habiskan daun ni. Batang ni separuh ni boleh makan ni. Nak lembut ni. Dia patah. Kalau kita ambil yang jenis kita cari satu ni je. Sekejap. Tak ada lah. Macam ni. Macam ni pun boleh makan ke kalau nak buat tumis. Kita ambil separuh ke. Yang ni orang cakap dah berapa kasar. Berapa kasar ni tak sedap lah kan. Tapi ni kita dapat kita ambil. Kita buang. Kita ambil separuh lah. Balik. Okey geng. Alhamdulillah nasi kita banyak ni geng. Kalau beli kat kedai ni tak tahu lah berapa lah ni. Anggaran saya lebih kurang serenggam ni banyak ni. Lebih kurang 5-6 ringgit lah kot. Rasa lah. Lama dah kita tak beli kat kedai. Okey geng, kita akan cuba cari jalan. Kalau jumpa, kita akan tang pokat lagi. Okey, mantap. Okey geng, kita dah sampai ke lokasi kedua geng. Banjir teruk geng.
susah kita nak tahan dia dekat. Tengok kan, tu kan alam dia. Banjir kan. Kita plan malas nak tinggal kan. Kalau macam ni banjir ni memang cantik kan kalau tahan. Kalau tahan memang cantik. Kalau banjir ni kan tahan memang cantik lah. Tapi kena tinggal lah. Sebab ikan yang waktu malam dia akan keluar. Dia akan keluar. Tapi kita tengok macam mana. Kita nak tahan ke kita nak balik. Okey kan. Tapi Alhamdulillah plan kedua kita dah jadi. Kita dah kutip paku. Kita tak balik dengan tangan kosong akhirnya. Kita tengok macam mana lagi. Okey kan. Kita cari tempat tu macam mana. Apa kita update. Okey kan. Kalau ada sambungan insya-Allah ada. Kalau tak ada kita berakhir di sini saja. Okey mantap. Banjir kan. Aduh, saya nak pergi ujung sana kan tak boleh kan. Nak naik bukit tu belakang gunung tu. Atas bukit tak boleh kan. Banjir kan laluan kita kalau tahan tepi jalan ni boleh. Tapi kena tahan lewat kan betul. Tidak kan kena kutip dengan ni orang. Nampaknya kan plan kita terpaksa sampai setakat ni saja kan. Terima kasih kerana korang dah menonton, dah menunggu kan. Alhamdulillah kan, kita tak balik dengan tangan kosong. Kita bawa balik pucuk paku kan. Boleh juga bawa ulam. Okey kan, kita jumpa dia lain dalam video lain. Okey kan, Assalamualaikum, bye bye. Okey kan, sebenarnya kita nak tahan, tapi lokasi yang kita nak tahan tu area ujung sana. Memang agak jauh lagi daripada sini. Bila kita tahan nanti, ni belum lintas lagi. Bila kita tahan, kita ke esok. Malam ni hujan, takut laluan ni kan. Dah tak boleh lalu. Jenuh kita nak kutip bukat itu kan. Kalau tak boleh lalu, kita terpaksa cancel kan niat kita nak tahan bukat kan. Kita cuba di hari lain kan. Takut esok air naik, laluan kita nak lalu tu tak boleh. Okey. Dunia Fizon, itulah YouTubeku. Jemput, tonton dan